Subsidi petrol untuk T20 patut ditarik balik. Itu cadangan terbaru Pemuda UMNO yang bakal dibawa ke mesyuarat MKT Parti. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, subsidi bersasar penting ketika negara berdepan cabaran ekonomi dan konflik Asia Barat. Menurut beliau, golongan T20 tidak terlalu terasa jika perlu bayar harga petrol tanpa subsidi. Tapi bagi B40 dan M40, bantuan RM200 hingga RM400 sebulan sangat besar maknanya. Sebab itu, Pemuda UMNO mahu subsidi lebih tertumpu kepada rakyat yang benar-benar memerlukan. Dalam masa sama, Rimbun 2.0 juga mencadangkan supaya GST dilaksanakan semula pada kadar 3%. Akmal berkata, cadangan itu dibuat selepas melihat potensi hasil negara yang lebih besar jika GST diteruskan sejak tahun 2018. Sebanyak 25 resolusi akan dibawa ke mesyuarat Biro Politik dan MKT UMNO Isnin ini sebelum dicadang kepada kerajaan. Apa pendapat anda? Setuju subsidi petrol T20 ditarik balik atau semua rakyat patut terus menikmati subsidi?